Hai korang, Vlogs 21 Oktober 2025. Okay, alright, hari ni kita sambung satu hari satu video. Jom baca buku dengan saya. Okay, jom baca buku dengan saya. Okay, kenapa kita kena baca buku? Sebab kita bukanlah orang yang sempurna. Jadi bila kita tahu kita tak sempurna, kita kena terus membaca dan belajar. Bukannya mencari kekurangan orang lain untuk buat kita rasa bagus. Okey. Kita sambung ke muka surat 236. Hari ni kita nak buat satu paragraf, satu perenggan. Satu perenggan. Okey. 1.2 sejarah pengangkutan udara. Okay, sejarah pengangkutan udara. Ayat pertama. Air transport is about development of heavier than air flying machine. Maksudnya bila kita bercakap pasal pengangkutan udara, kita bercakap pasal satu mesin yang lagi berat daripada berat udara. Kalau kita tengok berat kapal terbang tu, dia lagi berat daripada udara kan? Itulah maksudnya heavier than air flying machine. Kalau lighter than air flying machine ni, contohnya macam hot balloon. Hot balloon. Dia ataupun balloon kan, balloon. Kita guna helium, kita guna hidrogen. Okay, jadi helium dan hidrogen ni dia lagi ringan lah daripada udara. Dia lagi ringan daripada udara. Ayat kedua. Important landmarks and events along the way to the invention of the airplane include an understanding of dynamic reaction of lifting surfaces. Okay, apa itu lifting surfaces? Lifting surfaces ni maksudnya bahagian yang membolehkan lonjakan kapal terbang tu. Dia tak semestinya sayap. Okey, kadang-kadang bahagian lain pun menjadi faktor untuk lifting, untuk lonjak ke atas. Okey. Building absolutely reliable engines that produce sufficient power to propel an airframe. Okay, propel an airframe. Okay, propel an airframe ni maksudnya kita ada badan kapal terbang kan. Macam mana kita nak bagi dia naik atas? Jadi ada kapal terbang yang kita guna enjin lah. Ada kapal terbang yang kita guna kipas kan. Kita guna kipas kat depan, kita guna kipas kat belakang. Ada pun macam helikopter. Helikopter kita guna kipas kat atas. Yang tu kita panggil rotor. R-O-T-O-R. Okey. Mesti orang tanya, pasal apa nak kena bagi dua nama yang berbeza kan, untuk kipas kat depan, kipas kat belakang, dengan helikopter kipas kat atas kan. Sebab helikopter ni kipas kat atas dia tu fungsi dia lagi banyak lah. Salah satu dia bilah dia tu boleh bergerak-gerak nak bagi helikopter tu pusing kanan, pusing kiri. Lepas tu dia punya bilah tu boleh buat bagi helikopter tu naik atas, turun bawah. Lepas tu bilah-bilah tu boleh bagi helikopter tu duduk diam. Tak bergerak, duduk dalam tu saja. Okey, sebab tu kita bagi nama lain, rotors. Okey, and solving the problem of flight control. Okey, kita nak kontrol kapal terbang kita tu in 3 dimensions. Okey, jadi secara macam mana? Secara senang nak katakan, nak bagi kapal terbang kita ni stabil, okey, kita kena tengok 3 benda lah. Okey, satu dia punya roll, R-O-L-L. Roll tu maksudnya hidup macam tu. Okey. Pitch tu
dia naik atas. Okay, naik atas, turun bawah. Yo ni maksudnya kita nak corner. Okay, kita nak corner. Jadi itu 3 dimension utama lah yang kita kena ambil berat lah bila kita nak bagi kapal terbang kita tu selamat. Okay. Once the Wright brothers demonstrated that the basic technical problem has been overcome at the start of the 20th century, military and civil aviation developed quickly. Jadi orang yang famous lah kalau bab settlekan bab-bab technical problem dengan enjin ni, nama dia Wright brothers. Okay. Gambar ni dilukis oleh Leonardo da Vinci. Dilukis gambar ni. Okay. In about 1490, Leonardo da Vinci drew plans for a flying machine. Tahun 60, Leonardo da Vinci dia pelukis, dia bukan engineer. Correct me if I'm wrong. Dilukis satu idea yang mana orang boleh terbang. On the evening of September 18, 1910, Wilbur Wright, a 33 years old businessman from Dayton, Ohio, addressed a distinguished group of Chicago engineers on the subject of some aeronautical experiment that he had conducted with his brother Orville Wright over the previous 2 years. Maksudnya Wright, adik-beradik Wright ni, mereka ada idea lah. Dia nak buat satu meeting lah pasal aeronautical experiment, nak bagi terbang lah. The difficulties which obstruct the pathway to success in flying machine construction, he noted, are the 3 general classes. His clear analysis that the clearest possible statement of the problem of heavier than air flight to become the basis for the Wright brothers' work over the next half decade. Okay. What was known at that time in each of these 3 critical areas and what additional research was required to consider below. Okay, jadi masalah utama Wright brothers ni adalah kapal terbang tu besi. Jadi dia berat. Dia berpanggil juga engineer-engineer lain untuk fikir macam mana benda yang berat ni kita nak buat dia boleh terbang. Okay. Jadi mengambil masa half decade 1 dekad tu 10 tahun kan. Dia half decade tu 5 tahun. The Wright brothers' first practical flying mission with Orville Wright at the control passing over Huffman's Prairie near Dayton, Ohio, October 4, 1905. Thus, the story of the invention of the airplane begins in the 16th, 17th, and 17th centuries with the first serious research in aerodynamics, that is the study of the forces operating on the solid body, for instance, a wing when it is immersed in the stream of air. Okay. Maksudnya pada permulaan sejarah ni dia pun lebih kepada macam mana nak buat body lah, nak buat bentuk dulu, nak buat bentuk dulu. Supaya dia boleh terbang di udara. Okay. Jadi dia pun cuba macam-macam jenis sayap lah. Sayap panjang, sayap pendek, sayap 4 tingkat. Okay, kalau tengok dalam gambar ni. Okay. Kita berhenti kat sini.